SOSMA adalah tajuk kedua yang banyak juga disentuh. Saya nak maklumkan yang pertama, saya telah membentangkan Kertas Jemaah Menteri pada hari Jumaat lepas, meminta untuk Jemaah Menteri bersetuju supaya Kementerian Dalam Negeri boleh memulakan pindaan terhadap Akta SOSMA ini di dalam Parlimen ini. Jadi kita telah pun diberikan persetujuan dasar oleh Jemaah Menteri. Bermula daripada sekarang, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sesi libat urus, kajian, perbincangan dengan harapan bahawa round-round pindaan itu boleh kita bawa ke Dewan ini pada persidangan Julai atau Ogos nanti. Itu dari segi milestone kita. Baik, saya kemukakan beberapa perkara. Tentunya dia lebih kompleks, ya. Tetapi di dalam Dewan ini tempoh hari saya menyebut ada lebih kurang 73 kesalahan di bawah SOSMA yang kalau mengikut praktis sekarang, kesemuanya itu akan diuruskan mengikut satu hala saja. Terutama dalam kes yang paling mendapat kritikan meluas adalah tentang Seksyen 13 tentang ikat jamin dan juga Seksyen 30. Ini soal tempoh menunggu prosiding yang lama. Jadi kita ada cadangan nantinya sehingga diperakukan nanti, ya, oleh Jemaah Menteri bila kita siap matriks pindaan nanti, kita akan membuat pengkelasan bergantung kepada tahap seriusnya kesalahan itu. Kalau satu tahap kesalahan yang membawa pada hukuman penjara yang berat 20, 30 tahun misalnya, yang ini kita cenderung untuk mencadangkan supaya tidak ada ikat jamin dalam tempoh yang ditetapkan. Tapi bagi kesalahan-kesalahan yang hukumannya jauh lebih ringan, penentuan sama ada ikat jamin atau tidak itu boleh saja dilakukan oleh magistrat ataupun boleh saja dicadangkan oleh DPP. Jadi itu antara perubahan berbanding status sekarang ini, ya. Kita juga mengangkat cadangan untuk mengadakan satu mahkamah khas, seperti mana juga mahkamah khas dalam kes-kes yang lain sebelum daripada ini, ya. Bukan dengan sudut pandang bahawa kes ini memerlukan soal sampai perhatian diwujudkan satu mahkamah khas ni tanda terlalu serius, tidak, tapi oleh kerana prosiding yang terlalu lama. Jadi kita nak mempercepatkan proses itu, kerana antara kritik yang paling keras terhadap SOSMA adalah mereka yang terlibat itu ketika tidak dibenarkan ikat jamin, prosiding lama mereka menunggu itu dianggap sebagai satu hukuman. Jadi itu tentang SOSMA. Apakah Kabinet sudah memberi kelulusan dasar? Sudah. Selepas daripada ini adalah KDN akan mengemukakan matriks pindaan dan menjalankan sesi libat urus yang lebih agresif. Dan saya juga telah mengadakan perbincangan awal dengan ahli Parlimen Selayang untuk melakukan libat urus, termasuk dengan Parliamentary Select Committee yang telah pun memperhalusi tajuk SOSMA ini. InsyaAllah saya akan meluangkan masa untuk mendengar syur daripada jawatankuasa Parlimen mengenai tajuk ini.